Pak, answer man, sama kan. Cameraman kena kat sini sikit cameraman. Cameraman sini. Betul lah aku cakap. Anggut sikit. Kat sini prank HKS paling power, tak macam Regu. Oi! Volkswagen Das Auto. Alright guys, selamat kembali ke dalam channel kita. Hari ni kita nak interview kereta apa ataupun kita nak review kereta apa. Hari ni kita ada sebuah wajah ala-ala konsep R3. Cantik kan? Tapi sebelum kita continue, subscribe sekarang, aku tunggu. Tanpa melengahkan masa, kita panggil owner dia. Owner, mari sini owner. Okay, ini owner dia. Nampak, answer man, sama kan? Tak sama. Perkenalkan diri awak and then the history of the car. Yeah, sure. Alright. Hai semua, nama saya Surender. Saya dari Ampang. So, let's straight to the point. So, ini kereta saya, Wajah MMC 1.6. Kereta ni, I was having around 4 years plus. Okay. So, tengok dari segi luaran, it's a custom made colour which is jade green. Cantik tau, cantik colour dia, colour cantik. So yang ni semua custom, buat sendiri, potong sendiri, pasang sendiri. Yang tapi ni tak tembus Apa dia? Dia tak ada lubang. Okay. Dia masih tebuk ni bukan yang macam ni Ni setakat tampal dia pek sini. Yang ini dia cut out, yang dia tampal dalam ni. So dapat rata. Okay, continue. So yang ni grill ni beli kat DIY je. DIY DIY betul, murah-murah, panggil DIY nampak bagi garang sikit. So ni custom, semua custom sendiri. Body kit, lip? Body kit sama je, standard. Standard lah? Standard. Dia punya lip ni pun standard lah? Ya. Yeah. Oh, standard lip. Tapi so, apa yang menarik? Saya suka main standard modification. Standard? Standard. Tapi apa yang bagi aku cantik dengan kereta dia adalah sebenarnya rim. Rim dia dengan colour body dia bagi aku cantik. Cameraman kena kat sini sikit cameraman. Cameraman sini. Bronze dengan colour jade green lah panggil. Jade green. Nampak handsome, nampak cantik geng. Nampak berapa spek tayar? Rim dia 17. So simple je. Saya dapat rim ni murah-murah dekat wholesale. So saya pergi kedai tayar, suruh pasang. Saya nak describe je, saya nak bagi dia besar, nampak cantik. So dia pasang je. Dia bagi tayar spek ikut awak minat apa lah. Oh lama. Berapa dapat jackpot tayar rim? Untuk 4 rim ni around 300. 17 inci. With a good condition. With good condition geng. Bukan senang, mana dapat aku tak tahu. Ni mesti black market. Dia pun ada pasang sisik ikan macam idola kucai kita. Sisik ikan. Dia cameraman kat belakang. Betul lah kucai? Anggut sikit. Saya skirt pakai original je. Original juga Original nampak juga. macam R3 je bukan Ada sikit-sikit kita main-main sikit. Main-main sikit So apa yang dia buat is minimal. Tak ada banyak yang dibuat sangat pun. Absorber pun standard. Absorber adjustable. Yeah. Brand lupa dah brand lama. Brand tak tahu tak apa. Tapi boleh lower lagi kot. Kalau lampu belakang nampak macam ala-ala BMW E60. Kalau korang tahu apa panggilan lampu belakang ni, cuba komen kat bawah. Sebab dia ala-ala brand E60. Diffuser belakang standard juga, sama juga. Exhaust Exhaust pakai HKS. Nampak kat sini brand HKS paling power, tak macam Regu. Nampak ada ductile sikit je, comel sikit je. Sikit je. Ala-ala ductile comel je. Nanti dia akan pasang macam tu pula mungkin tak tahu kan. Tak minat lah besar-besar. Tengok clean, konsep clean. Tak nak besar-besar. Konsep clean. Dalam standard lah. Semua standard. Ini je steering momo. Shopee juga. Manual. Berapa speed? 5 speed. Simple je gang. Aduh, ada Volkswagen belakang kita gang, Volkswagen. Oi. So kita cerita sikit. Enjin masih standard atau tak? Masih standard.
Kita tunjuk lah geng. Sorry lah, aku tak tahu mana lock wajah. Oi, cameraman okey cameraman. Kepada yang tak ada pemilik wajah kat sini, inilah standard wajah. Disebabkan owner pun tak ada modifikasi apa-apa. Tu kita tanya owner, apa future modification dia nak buat? So future saya nak plan nak repaint engine bay dulu, and then wire-wire macam ni semua saya nak kasih tanam. So itulah next project saya. Setakat ni lah. And then for further more time, tengok dulu lah kalau nak tukar engine ke, nak convert ke, tengok dulu. So Volkswagen Das Auto tak ada banyak apa-apa sangat pun dia nak buat kan. Apa, kita support brother-brother kita yang baru nak mulakan perjalanan dia. Kita kena support, jangan pelekehkan dia. Support dia, kita kena sama-sama support. Siapa lagi nak support kalau bukan kita kan. This is the end of the video. Tak ada banyak pun kita nak tunjuk pun, sama je macam brother kita yang lain. Tak banyak pun yang kita nak tunjuk. Kita just nak share what is their progress on their builds lah. So kalau korang belum subscribe lagi, boleh tekan button subscribe kat bawah. Komen, like and share kat kawan-kawan korang. Korang support kita support korang. Kalau korang nak feature dalam video YouTube kita untuk review kereta korang, tak kisahlah tak buat apa-apa ke, tapi jangan standard sangat lah. Itu dah maksud aku. Maksudnya you have something to show that is unique for you, and maybe your story is very valuable for you. So kita boleh share, tak ada masalah. Okay, so thank you. Alright. Thank you brother. Boleh tak saya sampaikan satu benda? Boleh, silakan. Kalau apa-apa, kalau nak make up kereta macam ni memang take time lah. Untuk saya, umur saya baru 21. So untuk cari modal semua agak susah lah sebab saya masih belajar lagi. So everything take time. So just trust the process walaupun dia slow. Tapi dia punya achievement tu ada kat sana. So just follow the process, go through je. Okay, apa-apa go through saja. Right. Bak kata Nike, just do it. I'll see you in the next video.